macam tak kena dengan aku. Aku dah habis belajar. Tapi kenapa rasa macam tempat untuk aku? Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Pakcik tengok kamu dari tadi termenung saja. Tiada apalah pakcik. Saya okey saja. Ni, tengah scroll TikTok. Yalah tu. Memang kamu scroll-scroll. Tapi fikiran kamu tu nampaknya dah terbang ke langit gamaknya. Cerita. Betul lah tu pakcik. Saya sebenarnya tengah rasa buntu. Saya tak tahu nak buat apa dalam hidup ni. Walaupun saya tahu perjalanan saya panjang lagi. Tapi semua tempat yang saya mohon pekerjaan, semuanya ditolak. Saya ingat selepas degree, semuanya akan baik-baik saja. Saya rasa nak putus asa. Oh, kalau macam tu nak kahwin? Ish, pakcik ni. Ada kepatut pakcik ajak saya kahwin? Pakcik tu kan ada lelaki. Mana boleh kahwin? Kalau pakcik ni bila sejanda anak sasu, mungkin saya boleh pertimbangkan. Apa yang kamu merapik ni? Kenapa pula pakcik nak kahwin dengan kamu? Bukan itu maksud pakcik. Maksud pakcik, kamu tak nak kahwin ke? Ada pasangan? Ada. Tapi bukan dengan pakcik lah. Pakcik, saya ni mana ada calon. Dah kalau kerja pun tiada, macam mana nak kahwin? Kalau main kahwin-kahwin, bolehlah. Anak muda sekarang mudah sangat putus asa. Tak macam generasi kami dulu-dulu. Lagi payah susah. Kamu semua sekarang ni banyak dah kemudahan. Telefon dah ada. Semua benda di ujung jari. Juga cakap pakcik. Dah habis kan sabar? Ya Allah pakcik. Nasib tangan saya tak melayan pergi ke pakcik tadi. Sampai hati kamu nak pukul pakcik yang tua tak bermangga ni. Perasanlah Pak Maon ni. Itu expression sahaja. Ekspresi. Pakcik janganlah salah faham. Ya, pakcik tahu tu. Okey sini, pakcik cerita. Boleh je pakcik. Tapi takkanlah satu cawan kopi saja. Pak Maon belanjalah. Makanan ke, kuih ke, air sirap Bandung pun juga. Pakcik kadang engkau ya. Yalah, sekejap. Nak makan. Kopi tu dah tadi tak bergerak sangat. Habiskanlah ya. Terima kasih pakcik. Tetapi 2 biji kari puff saja. Mana cukup untuk saya Pak Maon? Siapa kata untuk kamu saja? Satu kamu, satu pakcik. Ada rasa sama. Kamu ingat pakcik nak tengok kamu saja makan? Lagipun kira baiklah pakcik bagi kamu satu kari puff. Dah bagi betis nak pula. Dah kalau kedekut tu, kedekutlah. Bagi alasan pula. Amboi, bisik apa tu? Dengan syaitan. Pakcik ni mana ada. Saya cuma berdoa dalam hati. Ya Allah. Doa. Kali panggil rezeki. Amin. Alkisah, sambungan dari cerita kita tadi. Pakcik nak tanya, kamu tahu tak tentang syarikat Senggol Holding? Senggol Holding. Oh, syarikat pengeluaran sepit sanggul yang dah gulung tikar tu. Iya, betul, benar, tepat, Madan.
mulakan saya pelajar lepasan degree. Iya, betul. Tak percaya? Cuba tengok gambar ni. Macam lain je. Kalau dalam gambar ni nampak sekak, kaca. Pakcik pun dulu pernah muda seperti kamu. Penuh cita-cita yang tinggi. Sebelum pakcik tubuhkan syarikat tu, pakcik pun banyak kali gagal dalam percubaan nak membina nama dan sebuah empire dalam bidang perniagaan. Mereka ingat pakcik tak mampu, sehingga pakcik ditipu, disindir, bahkan ditolak. Tapi disebabkan pengalaman dan semangat yang tinggi, pakcik tak putus asa. Dalam 4 ke 5 tahun kemudian, pakcik berjaya membina sebuah syarikat yang boleh dikatakan antara syarikat yang terkenal dan berjaya. Faham. Boleh saya tahu macam mana syarikat Pak Maon boleh jatuh? Uish, panjang ceritanya. Sekejap, pakcik makan keripap dulu ya. Mana keripap aku? Tadi pakcik rasa ada 2. Ni semua lesap, licin, ingat. Saya minta maaf pakcik. Jadi, saya makanlah keripap pakcik. Ingatkan dah tak nak. Bukan main je pula ni. Tak guna. Sampai hati kamu makan keripap pakcik. Kalau zaman muda dulu, orang macam kamu ni dah pakcik ajak bertumbuk depan-depan. Pakcik serius ke? Saya cuma makan keripap je. Takkan sampai kena bertumbuk. Bab makan ni, pakcik pantang tau. Kamu dah makan, dapat macam mana kan? Ya. Sambunglah cerita pakcik. Baiklah, adatnya bila kita berada di atas, maka tak mustahil kita akan jatuh balik. Nak dijadikan cerita, pakcik sendiri pernah mengalaminya. Rakan kongsi pakcik nampak baik, pandai berurusan dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya dia nak ambil kesempatan saja. Dia seleweng duit syarikat pakcik demi kepentingannya sendiri. Lepas tu, apa jadi pakcik? Disebabkan perbuatan dia tu, syarikat pakcik akhirnya jatuh. Duit syarikat yang diselewengkan tersebut lambat laun sangat memberi impak kepada cash flow syarikat. Pada mulanya memang nampak sikit, tapi semakin lama semakin banyak. Kesian Pak Maon. Saya turut bersipati. Tak apa, pakcik okey saja. Lagipun benda dah lepas. Selepas semua kejadian itu, pembekal tak dapat bayaran, projek tertangguh, akhirnya pelanggan lari. Pakcik hanya mampu tengok kerana sudah terlambat. Ush, dahsyatnya cerita Pak Maon ni. Tapi selepas semua tulang pada pakcik, pakcik tetap semangat membuka perniagaan yang ini, walaupun secara terkecilan. Kuatnya semangat pakcik. Macam manalah pakcik boleh bertahan dan bangkit balik? Kalau saya kan... Tak mudah. Pakcik! Saya akan mohon lagi kerja.
Dan kalau tak terima juga, saya nak buka bisnes sendiri. Kamu ni biar betul. Tengok iklan kerja pun dah macam nak putus nyawa. Tiba-tiba nak buka bisnes. Nak jual apa? Muka. Apalah pakcik ni. Walaupun saya tahu saya ni layak nak jual muka kerana kanser mata. Karipap. Bayangkan pakcik, bisnes karipap saya akan jadi yang paling hebat. Usahawan karipap. Kamu ni betul-betul nak jadi tokek karipap. Tengok karipap pun dah meleleh air liur. Tiba-tiba nak jual karipap sendiri. Nanti belum jual, dah habis dia makan kamu. Betul pakcik. Saya dah ada nama untuk bisnes saya. Karipap Power. Tersenyum sampai ke hujung. Yes. Ujung bawang. Kamu berlawak ke apa ni? Apa yang bau sangat karipap kamu tu? Isi penuh motivasi ataupun sebab penuh sangat bawangnya tu? Betul pakcik. Karipap saya ni special. Setiap gigitan penuh dengan cita-cita dan harapan. Makan terus rasa nak ubah hidup. Tak pernah pakcik dengar karipap yang boleh bagi semangat macam buku motivasi. Jadi dalam karipap kamu tu ada apa? Inti air mata kah? Taklah pakcik. Karipap saya ni inti dia special. Ada bawang sebagai sumber inspirasi, kentang kejayaan, dan sedikit perisa. Jangan cepat putus asa. Apa yang penting? Kerjasama. Kamu ni baiklah. Kalau kamu betul-betul tekad nak buka bisnes nanti, jangan lupa tentang satu perkara penting. Apa dia, Pak Maun? Kalau beribu kali gagal pun, kita kena bangkit balik. Jangan mudah putus asa dan jangan mudah percaya orang. Ingat pesan pakcik ni nak. Salman, kamu tak bayar kopi lagi. Kamu pun.